Sedapnya gulai ni. Sedap sangatlah. Belacan ni, gulai, sayur, ayam, semuanya sedap. Itulah Arya suka, Uzam suka, Ayah suka. Pandai Kak masak. Ayah suka. Kak Aina masak apa lagi? Asam pedas. Asam lama tak makan asam pedas? Kakak buatkanlah esok. Tak hati nak masak sendiri ke? Tak habis-habis nak suruh orang masak. Biarlah nak bermanja-manja. You pun mana ada manjakan I. Arya, nanti panggil kakak ni Maklum. Tak naklah maklum macam orang tua sangat, tak payah. Panggil Aunty Rina je. Tak nak. Ada nak panggil ibu juga. Suka hatilah nak panggil apa pun. Tapi Arya kena ingat, Mami ni tetap mak kandung Arya. Yang mengandungkan Arya 9 bulan yang sakit lahirkan Arya. Tahu, Mami, kakak tu. Betul ke, Papa? Bila lagi boleh makan ramai-ramai one happy family macam ni kan? Suka!